Cik tak, nak masak apa ni? Ni saya nak buat cekmek dengan cokobal. Saya pakai ubi leka ni. So bila ke ni boleh buat buah putih Cik tak? Okey, kalau ni kena tengok video ni sampai habis. Okay Cik tak, lah ni tengah proses ke apa ni? Ni saya tengok dah bentuk ke dia. Kita ambil gula, kita letak atas dia. Lepas tu kita bentuk ke dia supaya jadi bentuk cekmek. Okey, lepas tu kita letak dia sini. Sekejap lagi kita goreng dia. Ni kita nak uli duh ni, kita buat jadi bola. Lepas tu kita nak masukkan coklat cake ni dalam dia. Okey, lepas tu kita akan bulat ke dia. Kita letak dia sini. Sekejap lagi kita goreng dia. Jom kita goreng. Okay, jom kita goreng. Oh Cik tak, buah putih jadi cekmek kita ni? Kita boleh buat sebelah putih cekmek kita. Lepas tu kita buat cokobal kita ni. Buah putih? Ni belah putih. Belah putih. Kira kena sepet ya bila? Ya, sepet ubi leka. Sepet ubi leka. Kira kalau orang nak buat gini juga kan Cik tak? Boleh cek dia kuning.